Hello guys, so hari ni aku akan bermain game Demonology bersama Adam HD. Okey, Adam HD. Ya. Okey, Demonology sekarang ni ada update baru. Apa update dia? Entahlah. Apa ni update Christmas Aku tak nak. Christmas dah berlalu dah. Christmas dah tak ada dah. Dah lepas dah. Hari raya orang apa orang kata? Hari raya orang Kristian. Jom kita tengok lampu dia berfungsi ke tak. Ini medium ke? Ini medium ke easy ke hard ke apa? Medium dan ada lighter. Walau dan aku rasa dia punya grafik makin mantap lah kan. Aku nak buka lampu. Sama je. Cepat dah buka. Okey dah. Bukalah. Aku tak nampak. Terbatu pun. Dah. Dah boleh buka lampu dah. Okey. Jom aku nak bercakap-cakap. Cari. Terkejut aku apa kenapa kau? Tadi ada mata merah sumpah. Kenapa kau jerit? Ada lampu ada mata merah. Dekat mana? Dekat sini? Tak dekat dah tandas. Sinilah. Ni mungkin ada masalah gangguan mental ni Adam ni. Tak adalah. Wajar. Okey, dia tak bercakap lagi. Cuba cari dia punya tempat yang paling sejuk. Kita cari tempat dia. Tandas tadi lah 18. Sini 8. Okay. 8. Kita tutup lampu, kita letak ini. Lepas tu kita cuba bercakap. Hello, ada tak? Okay, 6. Sekejap, aku pergi ambil kamera Aku pun nak ambil barang. Jom. Mana kamera? Kamera kat luar lah. Okay, lari. Dah lama tak main Demonology, jadi rasa takut. There are no camera. Apa Yang ni boleh letak dulu lah. Kita ambil dulu. Kita masuk. Mana kamera? Kamera? Aku tak ambil Bukan kau dah ambil? Tak. Aku tak ambil. Ada. Menipu kau ni. Tak baik menipu. Mana? Kosong. Dah minus ke? Ni? Dah minus. Okay, cleaning. Jom kita keluar dulu lah. Kita bagi dia waktu. Bagi dia hantu dia bercakap-cakap. Kita tengok dari kamera dulu. Kita tengok ada apa-apa. Ada tak dia macam leather tu? Ada warna hijau. Okay. Tu ada ghost orb lah. Ya ke? Kita tandakan je dulu. Tak apa. Tapi ghost orb dia besar lah. Mungkin. Mungkin memang betul. Mungkin. Aku nak masuk lah. Aku nak tengok apa yang terjadi dalam tu. Kat mana lampu? Okey ni. Flashlight tak ya. Okey. Tak ada apa-apa. Jom kita ke rumah. Tak ada apa. Hei hantu. Dah buat apa-apa ke? Dia tak cakap. Dia tak bertulis. Dan wither dia masih belum. Dua. Sekejap nak tutup lampu lah. Sekejap Takut aku. Saya tutup lampu lah. Gelap. Dah lama tak main jadi rasa takut. Aku rasa macam rasa biasa je. Okey, dah hilang. Faham. Aku bersembunyi dululah. Adam, cuba teka aku kat mana? Tak ada orang yang nak carikan lah. Tak apalah, kita keluar je lah. Cakap lagi. Yang mata nak cakap. Tutup lampu je lah. Ya, mati lampu. Bye-bye Adam. Tinggallah seorang-seorang.
Bye. Dah ke kat luar punya. Aduh. Masih tak ada yang mencurigakan dia. Tak ada apa-apa pun. Tak apa, daripada kita tengok kamera, lebih baik kita tengok dia dalam je. Kecil pula. Gelapnya takutnya. Kejap besar. Kata pemberani. Kejap besar. Besar lah. Kita letak belakang. Aduh. Kenapa? Kenapa weh? Barang. Barang apa yang barang? Barang gerak, Wak. Barang gerak. Tadi barang gerak. Okey. Tak apalah, mati pun mati. Tak apalah, aku lari dulu. Mati pun mati. Ya macam. Sekejap. Oh, tak ada apa-apa. Aku ingatkan ada sidik jari. Mana ada? Tapi kan ghost orb dia kecil. Tadi bukan besar ke? Kecil. Ni mungkin sebab Dia jauh kan? kecil. Tadi kan dekat sebab tu lah nampak besar kan? Kecil lepas tu besar. Tinggal Banshee, Gold dengan Fat. Macam Banshee. Banshee tu dia kena ada apa Banshee, Gold, Fat. Banshee tu kena ada head prince. Kalau Gold tu kena ada apa? Kena ada spirit box. Dengan Vex tu kena ada Wither. Okey. Jadi kita kena ada spirit box atau Wither atau handprint. Mana boleh light? Sekejap. Mana laser? Mana saya tahu? Mana dia punya laser? Laser yang tu lah. Barang laser tu. Laser hijau tu. Mana laser tu pergi? Tata dia dah jatuh ke tempat lain. Jom. Sini. Kita tengok. Ada kat sini. Dia tak tengah sini. Jom kita cuba bercakap. Tu barang gerak. Ini tadi gerak. Okey. Cuba tengok dekat jurnal tu ada daripada salah satu hantu tu ada tak hantu yang dia suka gerakkan barang. Vex okey. Kalau Gold tu apa? Gold may become break glass. Kalau Gold okey, kalau Banshee Banshee break glass. Distract. Macam tak ada clue sangat je. Jom Cakap kita cakap. Ya, spam. Surut. Mati. Mati. Jadi kita nak pilih yang mana Lah kau lari kau masuk dalam ni ke? Kau dah mati. Aku masih hidup lagi. Banshee aku kena baca lagi ni. Mana yang macam okey. Gerak barang lagi. Kalau Gold ni apa Trouble making ghosts. More focus on playing their humming. They often engage in talking. Oh, rasanya Gold kot. Sebab dia tak suka sangat dengan kita bercakap. Hantunya ada masih kat luar ke? Dekat luar lemari ni. Aku takut nak keluar lah. Ada hantu lagi tak? Tak ada. Yes. Lari. Aku pilih. Ada hantu. Ada. Kata tak ada hantu. Dah, aku dah sempat pilih. Aku sempat pilih Gold. Banshee, salah. Salah lah. Tak pernah main kau ni. Medium. Kenapa medium rasa macam medium? Bukan dulu kita main medium senang je ke?
Oh, tak. Dia Iya. sudah tidak pandai main game ni. Okey, dah sampai dekat rumah ni. Rumah ni aku suka sebab rumah ni kecil je. Jadi tak menyusahkan. Betul. Oh, aku pilih hard. Sorry you. What? Jangan carut. Walaupun mencari itu amalan Aku tak cari pun. amalan ama. Amalan Adam Mikael Ben Syaiton. Astagfirullahaladzim. Bukan. Astaghfirullah. Wahajo. Sorry. Guys, sila unsubscribe YouTube channel Mas dulu kan. Dia biadab sangat ni. Sila unsubscribe Adam HD ya. Sebab Dul. dia Ni. suka main dengan setan. Tak ada. Agak lain. Sebab Ada dia Al-Quran. suka buat cerita seram jadi ada setan. Salah ke? Tak salah pun. Aku cakap je. Okey, dia tak ada bulat. Cuba bercakap. Sini ada ke? Sini ada ke? Cepat cari bilik dia. Cari oi. Jangan Sabarlah kita. Cepat cari lah. Cepat cari mana bilik dia. Aku letak sini dululah. Aku balik dulu. Bye-bye. Aku nyalakan lilin ni masalahnya. Identify the correct ghost type. Okay. Identify lah. Letak kamera. Macam mana? What? Nah, kamera. Kau kau carilah bilik hantu tu guna kau punya temperature tu. Malas. Pergi. Tak ada apa-apa. Pergi cari. nak. Aku nak tengok dia dalam. Anak. Kalau tak cari macam mana nak jumpa? Kau cari Kita bilik pakai. tu. Aku Kita tengok kena dari panggil dalam. ustaz. Anak. Nah. Ambil ni. Spirit box ni Aku apa? takut mati. Spirit box ni bukan apa sampai ke belakang je. Aku dah lupa dah spirit bomb tu apa. Spirit box tu supaya dia ni lah. Supaya dia boleh tulis. Spirit box ni Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Jangan. Mana kau? Kenapa kau balik? Boleh rupanya. Boleh rupanya. Okay, tak Kenapa boleh. kau balik? Kita Wendigo. Baru kita tahu. Jadi betul. apa kau buat ni?